Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar guys? Sihat? Pada malam ni kita tengok, ada beratus orang join dahsyatlah tuan-tuan dan puan semua. Saya salute lah. Okey, so saya tak nak buang masa. Sesi pada malam ni saya akan mengajar tuan-tuan bagaimana untuk anda mencipta income 5 angka sebulan. So sebelum tu tuan-tuan dan puan, saya nak apa ni kita panggil kejap. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan slide penerangan saya pada malam ni. So sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dululah. Okey, so kelas pada hari ini saya akan ajar tuan-tuan bagaimana tuan-tuan nak mencipta 5 angka sebulan. Dan sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Hafiz Arif. Saya adalah seorang lepasan graduan daripada UTM Skudai dalam bidang engineering. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya dah memulakan bisnes ini sejak daripada tahun 2014 lagi. 2014 lagi dah dah lebih 10 tahun dah saya dalam bisnes ni tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, saya telah mencapai rank branch center. Ini adalah rank yang paling tinggi dalam Tun Wow di mana saya berjaya capai dalam masa setahun saja. Dan saya adalah seorang full timer dalam bisnes ni. Starting saya lepas saya habis grad saja dalam apa ni? Dalam bidang kos saya tu, selang seminggu saya terus buat bisnes ni, dan masa start saya buat bisnes ni saya terus full time tuan-tuan. Saya terus full time. Okay, sebab saya nampak peluang dalam bisnes ni lah. Memang saya tak pandang belakang masa tu. Bujang-bujang dia kawan saya tengah bekerja, saya terus buat benda ni secara full time. Dan Alhamdulillah, pilihan saya tu sangat tepat tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki yang Allah bagi saya, Stonewall telah membayar saya lebih 3 juta ringgit dalam bisnes ni. Jadi tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan nak belajar income 5 angka sebulan dalam bisnes ni, orang yang mengajar tuan-tuan ni adalah orang yang dah dapat lebih daripada tu. So saya tunjukkan satu bukti. Nanti orang cakap saya tipu pula kan. Jadi ini adalah app Stonewall. Okay, app Stonewall. Tuan-tuan boleh klik dekat bahagian lifetime ni. Okay, macam saya kan. Saya tunjuk lifetime tu kan. Nampak dia tulis lifetime tu. Okay, saya tekan dekat lifetime ni. Saya tunjukkan tuan-tuan, jumlah Tun Wow bayar saya lebih 3.5 juta ringgit tuan-tuan. 3.5 juta ringgit company dah membayar saya. Anda boleh buat duit yang sangat banyak setiap bulan walaupun anda hanya duduk dekat rumah saja. Dah ribuan orang yang menerima hasil dalam perniagaan ni, dan dah lebih 600 juta ringgit syarikat telah membayar pada seluruh ahli-ahlinya. Ini adalah bisnes telekomunikasi dan produknya adalah SIM card Tun Wow. SIM card ini menggunakan coverage Celcom Digi. Di mana ada Celcom Digi, di situlah ada Tun Wow, coverage yang paling luas dekat dalam Malaysia. Anda boleh nak kekalkan nombor lama sedia ada ataupun nak pakai nombor baru. Tak ada masalah. Pelan data SIM card ini sangat baik guys. Data berlambak bermula 150 gig sehingga 800 gig data, dan internetnya high speed kelajuan 4G dan 5G. Bukan itu saja, setiap kali anda top up, anda akan dapat 5% cashback semula. Bayangkan selama ni anda pakai, anda bayar tak dapat 1 sen pun, tapi dengan SIM card ini anda dapat balik cashback dan anda boleh belanja semula. Anda juga akan diberikan perlindungan PA takaful sehingga RM50,000 secara percuma tanpa perlu bayar bulanan caruman. Anda guna SIM card ni, auto dapat takaful dan akan dilindungi sehingga umur anda 75 tahun. Perniagaan ini telah pun mendapat patuh syariah dan pernah masuk Malaysia Books of Record. Jadi, macam mana anda nak memulakan bisnes ini? Sangat senang. Yang pertama, anda kena guna SIM card Tun Wow. Nombor 2, anda perkenalkan SIM card Tun Wow ini kepada orang lain. Setiap kali mereka top up, setiap kali itulah anda akan dapat duit. Dan kalau mereka nak top up, mereka boleh top up dekat mana-mana saja. Tak payah langsung cari anda. Mereka boleh top up dekat kedai-kedai ataupun boleh top up melalui platform online. Selagi mana mereka guna handphone, mereka top up, selagi itu anda akan dapat duit tiap-tiap bulan walaupun anda hanya duduk di rumah sahaja. Anda berpotensi untuk dapat RM4,690 setiap bulan dengan hanya memperkenalkan kepada 10 orang pelanggan saja. Bayangkan kalau anda memperkenalkan kepada 20, 30, 100 orang, tak tahu saya nak cakap. Allahu Akbar. Dan paling penting, ingat, kita buat bisnes ni, kita usaha hanya sekali saja. Tapi
Dengan sekali kita usaha ni, kita akan dapat hasil yang berkali-kali setiap bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana bisnes inilah hidup saya berubah. Jadi saya yakin dan percaya ianya boleh ubah hidup anda juga. Jadi pastikan bisnes ini menjadi titik yang akan menoktahkan masalah kewangan anda. Okey.